Tengok ni guys, ini Honda P7 dengan kembar dia S7, SUV elektrik baru untuk pasaran China. Dua-dua model ni sebenarnya sama sahaja, tapi dia dapat styling lain dekat luar. Sebabnya Honda ada dua local partner dekat China ni. So GAC Honda jual P7, Dongfeng Honda jual S7. This is a normal thing dekat sini lah. Honda CR-V pun dia ada kembar muka lain, nama dia Breeze. Whichever one you choose, kereta ni boleh pergi daripada 0 ke 100 bawah 5 saat dan dia punya maximum range dia up to 650 km. Selain tu, kereta ni ada adaptive suspension dan dekat dalam 11 airbag. Dekat dalam ni dia ada skrin besar dekat tengah, dua sunroof dekat atas dan full ambient lighting sampai ke pintu. Dan walaupun kereta ni is fully designed in China, Honda punya practicality factor still shines through. Memang luas dan selesa dekat belakang. So ini dia guys, Honda S7 dengan P7. Daripada dua model ni, rupa mana satu korang lagi suka? Tulis kat bawah. Ciao.